Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. So, apa khabar? Video hari ni saya nak bagi tahu BMW 118i dekat belakang tu yang seat warna merah ada dalam video saya sebelum ni sold. So, Tuan Fazli daripada Spring Hill Port Dickson yang paling best 11.20 dia mesej saya. 11.22 dia kata okey Arif, on booking dan abang bagi dokumen. Ini dia. Mantap. So guys, kita tengok kereta apa yang ada kat showroom. Stay tune. Jangan lupa like, follow, comment, share dan juga tekan button subscribe. Yang ini BMW 135 ni masih for sale lagi. So yang ni 195,000 on the road, NCD 55%. Power kereta ni. Ini 2.0. Yang ini 1.5. So nampak beza dia. Front grille dia, yang ni color lain front grille dia. So yang ini dia punya front grille pun tak sama, walaupun bukan color juga. Design pun tak sama. Dan yang itu dia ada fog lamp. Yang ni dia tak ada fog lamp dekat bawah. Biasa kereta-kereta sport ni susah nak ada fog lamp kan. So ni masih for sale lagi, masih available. Ini dia punya saingan Dia punya saingan Golf. Jim, sini kejap. Kalau kau kan Golf GTI dengan BMW 135 tu, kau pilih mana? Golf ni dah biasa tengok. Oh, dah biasa tengok. Okey, pilihan? Kawan-kawan ramai dah pakai. Pilih BMW. Kan BMW ni dia punya respon bila aku bawa tadi. Uish, lain Jim, memang terangkat lah Jim. Memang dia punya steam tu lain. Serius, kalau mana yang kaki tekan tu memang kereta dia. Tapi Jim, 118 ni pun padu kat Jim. 118 ni pun sedap juga. Member relax hari-hari buat. Kan dia pakai daily kan. Semban bangi. Ada salesman semban bangi ulang alik, pergi balik Kedah, relax je. Yang ni okey, nanti dululah. Sebab yang ini memang power. Guys, BMW 135 full spec M Sport. Ini pun dah sedap. Bayangkan yang ini. Okay, jom kita tengok look around. So kereta ni masih available lagi. So far BMW 118 dan 135 kita ready unit hampir dalam 11 ke 12 unit. So dia datang dengan dua tip exhaust dekat bahagian belakang. Dan dia ada sounds juga untuk kereta ni. Dia sama je macam tu, ada cracker. So ada aftermarket apa ni, boost meter ke apa. So saya try tekan minyak kalau korang dengar lah kan. Ada je dia punya bunyi. So ni mileage 33,000. Dia punya seat okay, macam ni. Macam ala-ala apa, RS3 lebih kurang macam tu kot kan. Nampak tak? Ni dia punya seat. Ni bahagian dalaman dia. So kita tengok dekat bahagian belakang. Body sama dengan 118. Beza dia hanya engine. Beza dia hanya engine. So signature colour for BMW. Okay. Tapi apa-apa pun memang yang apa ni, yang BMW 118 ni memang padu lah. Sebab dalam banyak-banyak yang saya ada, ini paling cantik. Tapi dah kena booking. Dalam banyak-banyak BMW 118 yang saya ada, ini dia datang dengan sunroof, datang dengan red leather seat. Lepas tu dapat lagi red carpet tu. Memang kena lah dengan dia punya konsep. Mileage pun rendah, baru 14,000. Cantik lah, serius memang cantik. Dalam banyak-banyak dia paling cantik. So kalau cantik kena booking cepat-cepat je man. Dah sold. Nampak macam ni sekali pandang nampak macam kereta mewah. Nampak macam kereta mewah. Memang bukan macam, memang mewah lah. Sedangkan harga dia tak sampai 200,000. Okay, ni dah sold. So kita tengok yang next pula. Yang ni masih for sale lagi, 155,000 on the road, NCD 55%. Yang ni masih for sale lagi 118i. So different dia tadi. Nampak? Kalau 118 dia ada one tip exhaust saja sebelah sana. Kalau 135 dia ada dua tip exhaust dan dia punya brake caliper pun besar lagi.
Jom kita tengok yang ni pula. Ni mileage dia berapa? 27,000. Alamak. 27,000. Okay. Di bahagian dalam dia, so standard carpet original dia, datang dengan sunroof. Okay, ni bahagian belakang dia. So guys, apa-apa pun saya nak ucap terima kasih juga kepada semua follower saya yang mendoakan saya semoga cepat sembuh. Alhamdulillah, saya semakin sembuh berkat doa-doa customer saya, viewer saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, ini masih ada lagi guys, family car 7-seater, horsepower 306, ada sport mode, sport plus mode, HUD. Memang cun lah guys. Okay, memang cun. Masih ada lagi. Kalau berminat, just Roger Aribarin. Macam Tuan Fadli daripada PD tu, yang booking kereta warna putih, Dia dah tahu kot. Dia dah tahu macam mana saya bagi tahu dalam video. Simple je bang, booking RM500, bagi dokumen, saya masuk loan. That's why conversation kami hanya 2 minit sahaja. Nampak ni rim capuk gini. Rim kita hantar touch up. Okay, rim asal dia macam ni. Rim asal dia macam ni. So disebabkan rim lah paling lama proses untuk touch up, kita buat dulu. So kita tak nak buang masa customer tunggu kereta bila dah siap puspakom, dah siap polish, tapi dia punya sport rim tak siap-siap. So kita buat awal untuk sport rim kereta ni. Okay, ni sport rim asal dia. Saya tak malu nak tunjukkan condition kereta saya macam mana sampai daripada Jepun. Gambar daripada Jepun ada, gambar yang sampai dekat Malaysia pun ada, gambar yang saya bagi dekat customer pun masih ada lagi. Tapi apa-apa pun, GTI ni still the best lah. Masih best lagi untuk GTI ni. Okay, next BM lah. Tengok dah gila BM dah. A250 sedan, ada sunroof bang. A35 AMG sedan, 235,000 on the road, NCD 55%, bucket seat 2 ton, full spec, sunroof. Okay, sunroof. Ni pun ada lagi, BMW 135 biru guys. Yang tu warna merah. Yang ni BMW 135 biru. Depan ada lagi. BMW. Yang ini 118. Sama juga tengah buat sport rim. Pak, 118. Banyak BMW saya. So dekat showroom sebelah pun kita ada lagi. Ini dah sold booking. Tak siapa cari BMW 118, 135, cepat deal dengan Aribarin. Confirm saya akan bagi kereta yang saya puas hati. Saya kata okey, saya kata cun, saya akan bagi kereta tu. So guys, kalau berminat untuk beli kereta yang ada dalam video saya ni, tak kisahlah BMW ke, FL5 ke, Odyssey ke, macam biasa, Roger Aribarin, WhatsApp Aribarin, booking RM500 saja. Memang RM500 saja. Tak ada masa untuk datang collect kereta. Kita akan hantar delivery sampai depan rumah. Itu saja yang kami dah biasa buat. So guys, penat juga hari ni lah. So apa-apa pun, terima kasih customer yang support Aribarin, yang booking dengan Aribarin, yang support, yang beli, yang intro kawan dia, intro mak ayah dia beli kereta dengan saya. Korang memang terbaik. So kita jumpa next video. Kita apa nak buat? Cuba korang komen kat bawah. Okay, Assalamualaikum.